Dari 100 gram boleh berkembang sampai 1 kilogram dalam masa setahun. Betul ke? Adakah benar teknik Arhano boleh gandakan simpanan masa banyak ini? Hati-hati jika anda pernah tengok konten sebegini kerana ia hanya memerangkap anda. Jawapan jujur saya berdasarkan pengalaman pakar-pakar emas seperti Tuan Zulkifli Syafiee, Tuan Syukur Hashim dan Tuan Azizi Ali, penulis buku-buku kewangan dan emas. Teknik pajak untuk gandakan emas ini tidak sesuai kerana ia bukannya menambah gram emas, ia hanya menambah hutang. Ramai orang salah faham apabila ada syarikat emas yang mengajar pajak emas, dapat duit, beli emas lagi, nampak seperti bijak. Tetapi hakikatnya, dia sedang gandakan liability, bukan aset. Jika anda ingin gandakan gram emas, caranya bukan dengan pajak, tetapi dengan menambah ilmu kewangan dan emas, tambah pendapatan dan tambah disiplin menabung. Satu perkara yang ramai tidak sedar, kos pajakan Arhano sebenarnya tinggi, sekitar 12 hingga 15% setahun. Ianya lebih rendah daripada charge kad kredit, tetapi dia tak mahal untuk sesuatu yang tidak menambah nilai aset. Jika teknik tersebut betul-betul boleh jadikan semua orang kaya, pakar-pakar kewangan sudah pun pasti ajarkan teknik ini sejak dulu lagi. Realitinya ramai yang tersilap langkah. Teknik pajak gadai ini kerap dimanipulasi oleh peniaga emas kerana jualan emas mereka akan meningkat, tetapi pembeli pula akan menanggung hutang yang makin besar. Sebagai contoh, jika anda ada 1 kilogram emas dalam Arhano, sebenarnya yang benar-benar milik anda mungkin tidak sampai 300 gram. Baki 700 gram itu masih menjadi hutang dengan Arhano. Jika untung, untungnya secupak, tetapi bila rugi, ruginya segantang. Anda boleh gunakan akaun Muscat Public Gold untuk menyimpan, dan jika ingin lebih disiplin, aktifkan auto debit supaya sistem dapat membantu anda menabung tanpa gagal. Dalam dunia emas, yang menang bukan siapa yang cepat, tetapi siapa yang konsisten. Dan kekayaan sebenar datang bila kita bebas daripada hutang, bukan menambah hutang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat dan follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan.